Hello? Hello, kau kat mana? Transfer aku duit. Apa ni bang? Duit yang saya bagi kemarin mana? Alah, aku kalah lagi lah. Kau apa tahu? Abang main judi lagi? Stop lah bang. Kau tak payah bunyi lagi boleh tak? Kau transfer je lah. Aku bagi masa sampai malam ni je Kau tak bagi duit aku bawa lari Ryan. Faham? Abang! Bang! Abang! Laki tak guna. Dia dah tak bertanggungjawab. Dekat rumah aku kena hadap dia. Dekat tempat kerja pun aku dah kena hadap dia. Dia ingat aku ni apa ah? Mesti duit ke apa? Ya Allah, pagi-pagi aku dah serabut lah. Internet dah lembab macam kura-kura. Nak loading satu file ni pun ambil masa sampai sejam. Office apa ni ah? Bayar bil ke tak sebenarnya ni? Mira, baru pukul 9. Jangan naik angin dulu, slow-slow nanti boleh settle. Slow-slow kepala otak kau. Deadline aku ni bertimbun. Bos tu tahu arah je lah. Kemudahan office ni, satu apa pun dia tak bagilah. Kau tengok PC ni macam mesin type. Internet tu macam zaman batu, kau tahu tak? Mira, tadi aku ada buat kerja kat komputer hujung tu. Kat situ line okey. Kalau kau nak kau boleh... Kau ingat aku ada masa nak pindah-pindah? Aku ni bukan macam kau lah. Kerja sikit terus relax. Semua benda aku dah buat seorang lah. Mira, aku tahu kau tengah stres. Tapi janganlah semua orang kau hentam. Kita satu office, bukan kau seorang je kerja. Tu dia. Dina, kau ni kan kalau buat bercakap, kau yang pandai kau tu, kerja kau tu buat sikit je lah. Akulah yang tanggung semua benda ni. Mira, kadang-kadang aku rasa kau bukan stres sebab kerja. Kau stres sebab kau suka cari salah orang. Dina, kau jangan kau ngajar boleh tak? Kau tahu tak, kalau tak ada aku, lingkup lah office ni. Sudah. Pagi-pagi lagi dah kacau. Ni confirm ada baru-baru lah ni. Hello, bos. Mira, saya ada urgent task. Report klien semalam tu, finalizekan dan email sebelum pukul 5. Saya nak tengok soft copy dulu. Hantar ke saya dalam sejam ni. Apa, bos? Sejam? Bos, report tu pun tak siap lagi. Data pun dia tak masuk lagi. Itu awak punya urusan. Klien nak cepat. Saya tak peduli macam mana. Janji sebelum lunch, saya nak report atas meja saya. Faham? Kenapa Mira? Bos marah lagi ke? Dia nak report dalam masa sejam lagi. Kau ingat aku ni robot ke apa? Relax. Kita boleh buat benda ni sama-sama. Janganlah kau seorang je yang tanggung. Biar aku tolong untuk type data. Diana, kau bolehlah check mana tahu ada typo ke apa ke Kau ingat senang ke? Engkau pernah tengok bos tu puas hati dengan hasil kerja kau? Tak pernah kan? Nanti tu salah ke apa ke, aku juga yang tanggunglah semua. Semua beban tu atas bawah aku lah. Alah Mira, kalau kau fikir beban atas kau je, memanglah kau sesara. Kau tak pernah nak percaya ke orang. Kau diam? Engkau tak tahulah apa yang aku tanggung. Engkau ada anak? Engkau ada laki yang hari-hari ugut bini dia. Engkau ada ke? Kau kalau ada benda yang kau pendam, luarlah dekat kita orang. Kita orang kan kawan kau. Tak payah. Ni urusan aku. Kau orang tak payah masuk campur. Ni kalau jari dia laju sikit, dah macam mesin jahit dah. Kau jangan. Nanti dia
ada keyboard tu kat kita. Korang tu kalau nak tolong, tolonglah betul-betul. Tak payahlah buat kelakar. Alah. Asal hang pula sekarang ni. Try restart dulu. Kadang-kadang dah okey balik. Tak apa, aku tolong. Cepat buat. Kalau fail aku hilang, engkau orang first aku salahkan tau. Okey. Hidup balik. Nasib baik auto save jalan. Mira, aku tahu kau stres. Tapi takkan semua benda kau nak hadap seorang. Kalau kau hadap seorang semua benda tu, kadang-kadang benda kecil pun menjadi besar. Sebab kau hadap seorang. Tak payah aku lah, Sofia. Aku tak perlukan seperti kau pun. Aku cuma perlu report ni siap je. Dah, pergi duduk balik tempat kau. Kenapa internet pula hilang? Kejap. Mungkin router problem. Aku try reset. Ya Allah. Aku sumpah kalau hari ni internet tak okey, aku pecahkanlah modem tu. Kalau pecah modem, internet lagi tak okey. Jangan buat kerja sia-sia, Mira. Kau diam boleh tak? Kalau aku pecahkan kepala kau, agak-agak internet laju balik ke tak? Okey. Dah restart. Kejap lagi lampu hijau ni nyala, ada baliklah line tu. Aku penat dah, Sofia. Ini kalau bos tak dapat email aku hari ni, mesti dia salahkan aku. Dia bukan faham pun masalah internet macam gini. Kau jangan salahkan diri kau, Mira. Internet dah ni bukan kau seorang je yang kena. Semua orang kena. Tolong jangan salahkan diri sendiri boleh? Semua ni salah aku. Daripada dulu sampai sekarang semua benda aku kena tanggung sendiri. Kau ingat aku suka ke marah-marah? Penat dah. Okey Mira. Line dah okey. Hantar sebelum mati balik. Ya Allah, macam nak pengsan aku tadi. Boleh pun siap. Kau tak seorang-seorang, Mira. Kita ada. Asal banyak salah. Berkali-kali lah aku pesan. Semua benda nak mudah kan? Semua benda nak suruh aku buat seorang-seorang kan? Mira, kita penat sama-sama, Mira. Janganlah kau letak semua benda ni kat bawah kau je. Kita masing-masing ada bahagian masing-masing. Oh, senang cakap. Kalau kerja sangkut, bos marah siapa? Akulah. Kalau email tu lambat reply, kau ingat? Bos marah siapa juga? Aku jugalah. Kau ingat senang ke jadi aku Mira, cara kau ni dah melampau tau. Kita semua stres, bukan kau seorang je stres. Kau baran macam ni, siapa je nak tahan? Senang kau cakap kau tahu ke masalah hidup aku apa Kau tahu ke apa yang aku hadap hari-hari? Kau tak tahu kan? Jadi kau tak payahlah, tak payah masuk campur lah urusan aku. Mira, cukuplah. Engkau sebenarnya marah bukan sebab kerja, tapi kau marah sebab hidup kau. Tapi janganlah kau lepaskan ke orang lain. Kau tak payah ajar aku lah. Dia dah sampai limit dia. Tapi kalau macam ni berterusan, dia akan hancur. Aku doa adalah orang yang boleh buka mata dia. Kalau dia berterusan macam ni, bukan dia sakitkan kita je, dia sakitkan diri dia juga. Semua orang nak salahkan aku. Semua benda aku kena tanggung sendiri. Hidup dia memang tak adil lah. Nak lari mana? Kalau masalah dekat hati sendiri tu pun tak boleh nak lari, pergi mana pun, jauh mana pun, hati tu dengan diri tu tetap rasa berat. Apa kau cakap ni kau tak tahu apa-apa lah pasal hidup aku. Jadi kau tak payah sibuk lah masuk campur dengan urusan aku. Aku tak perlu kenal kau pun lah. Tapi aku nampak kau tengah simpan banyak sangat marah tu. Orang yang jerit pada dunia ni adalah orang yang paling sunyi. Senanglah kau cakap. Kau duduk situ je lah. Tak kerja, tak apa. Kau ada anak ke yang kau nak kena bagi makan? Kau ada suami yang nak layan gila kau, yang ugut kau hari-hari. Kau ada ke? Kau tak ada kan? Aku tak cakap senang pun lah. Tapi kau boleh fikir tak betapa bertuahnya kau. Masih ada rumah. Masih ada anak untuk kau peluk. Bertuah? Kau tak tahu ke yang hidup ni sentiasa terasa sempit. Sentiasa terasa berat sampai hari-hari aku Di bumi lain, ada ibu-ibu yang tak ada anak untuk dipeluk. Ada anak-anak yang dah tak ada ibu untuk dipanggil. Kau bertuah sebab masih lagi diberi peluang. Kau rasa hidup kau sempit. Tapi ada orang lain yang berdoa supaya rasa sempit kau tu diberikan pada diorang. Sebab diorang rasa itu lebih elok daripada tak ada langsung. Aku
Aku tak pernah fikir semua benda tu. Kadang Allah hantar ujian bukan sebab nak hancurkan kita, tapi untuk kuatkan lagi diri kita. Bersyukurlah sebab masih lagi diberi peluang untuk terus hidup. Tu dia dah balik. Harap-harap tak betul lagi lah. Tadi sumpah aku rasa macam cabut je. Dia kalau marah macam bom. Korang, aku minta maaf. Kau okey ke ni? Tadi bukan main. Marah macam nak makan orang. Aku tahu aku salah. Aku selalu marah korang. Padahal korang tak salah pun. Mira, aku tahu kau banyak benda tanggung. Kita orang faham. Tapi kau janganlah sifat seorang-seorang. Kau ingat kita orang tak boleh tolong. Aku cuma takut korang pandang aku lemah. Alah, semua orang jatuh bangun. Kau kuat Mira. Cuma kadang-kadang tu api tu kuat untuk orang lain. Tapi kau tak sedar. Sebab selalunya api tu kena kat kita orang dulu. Tadi ada orang ingatkan aku. Yang sebenarnya ramai lagi yang susah daripada aku. Apa yang aku lalui ini sebenarnya tak seberapa pun. Aku bodoh sebab aku asyik pandang diri sendiri. Tak salah pun nak rasa penat. Yang salah bila kau biar penat tu makan orang lain. Aku ada belikan air untuk korang. Tak banyak tapi terima kasihlah sebab sesabar dengan aku. Aku angkat. Hello, ya bos? Mira, saya nak report bulan ni. Compile dan emailkan saya sebelum 6 petang ni. Penting tau untuk meeting esok pagi. Jangan ada alasan. Tapi bos, ni tinggal 40 minit je lagi ni. Itu saya tak nak tahu. Awak kena siapkan juga. Kalau tak, consider esok awak jangan masuk office lagi. Weh, 40 minit je? Report sebulan? Mana sempat weh? Weh, rasa macam nak menangis sekarang. Sistem dah slow sekarang. Aku tahu susah. Tak apa, kita sama-sama boleh. Okey, tak apa. Kita buat laju-laju. Kalau runtuh pun, runtuh sama-sama. Last minute, let's go! Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Abang ingat saya lagi? Ingat ni dulu wajah yang penuh dengan rasa susah, rasa marah ni. Sekarang penuh cahaya. Alhamdulillah ni. Apa khabar? Saya nak terima kasih dekat abang. Sebab kata-kata abang hari tu, saya belajar bersyukur, saya belajar bersabar. Bos saya tu sebenarnya dia bukan nak tekan saya pun. Saja je uji saya. Nak tengok saya ni sabar ke tak dengan tekanan yang dia bagi. Dan Alhamdulillah, baru je bulan lepas saya dinaikkan pangkat sebagai assistant manager. Alhamdulillah. Kadang rezeki ni tunggu masa je. Yang penting kita tu tak pernah putus rasa sabar tu. Lepas je daripada saya ubah diri saya, keadaan sekeliling pun jadi ikut berubah. Bekas suami saya, dulu dia ugut untuk tak nak bagi anak kita orang sebab saya tak nak bagi duit. Tapi lepas dia kena tahan sebab dia kantoi pinjam duit dari Along, dia jadi macam tersedak. Dan sekarang dia pun dah slow-slow cuba untuk jadi ayah yang lebih baik kepada anak-anak kita orang. Betul lah tu. Alhamdulillah. Kadang hidup kita ni memang selalu penuh dengan rasa susah. Tapi kita tak sedar sebenarnya ada yang lagi susah daripada kita ujiannya tu. Macam saudara kita kat Gaza tu lah. Ada yang hidup tak pernah kenal mak ayah. Ada yang tak pernah rasa kenyang. Ada yang tidur bawah runtuhan bangunan. Sedangkan kita dekat sini diuji dengan masalah duit, diuji dengan masalah keluarga, masalah kerja. Tapi kita kena ingat yang sedangkan kita ni masih ada peluang untuk bangkit, masih lagi ada peluang dan juga tempat untuk kita berteduh. Betul tu. Saya pun jadi malu dengan diri saya sendiri.
Sedangkan saya yang makan cukup kenyang ni pun kadang-kadang kerja saya asyik merungut je. Bersyukur tu kunci ketenangan. Tapi kalau kita hadap dia dengan redha dan juga sabar, insya-Allah Allah akan gantikan kita dengan rezeki yang kita tak pernah sangka pun. Alhamdulillah. Terima kasih dekat abang. Sebab kalau bukan kerana kata-kata abang, saya tak kata sedar pun. Mungkin saya masih hanyut dengan perasaan marah saya. Jangan terima kasih kat saya. Terima kasih dekat Allah. Okey, ucap syukur kat dia. Saya ni cuma penyampai je.